Wih, pari. Tak hari pari terkejut tu. Pari weh. Okay geng, Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi. Saya baru sampai spot. Hari ni aku nak main loban. Tu ni dia roti. Dan lah ni ayak tengah duk tekan surut. So aku nak cepat-cepat panggil dia main dulu. Saya ayak dah surut rapat tak boleh mengai dah. Jadi jom lah kita tabung dulu. Kita buat intro. Whoop. Okay, kita selesai tabung dah. Jadi kita menunggu masa untuk beliau hadir saja. Jadi Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi kepada semua. Kepada semua. Okey, hari ni aku seorang lah. Sebelum nampak tak ada siapa belakang aku. Aku ada trip minggu ni, ada 2 trip lah. Dan hampa tengok video yang sebelum ni memang kami kena teruk lah di Unjam Langkawi dan juga di Unjam Penang. Jadi buat masalah ni aku buat keputusan untuk stop dulu saat lah boating. So aku akan main tepi-tepi sajalah. Tapi di waktu hampa tengok video aku ni mungkin cuaca dah mengizinkan lah. Aku nak cuba try tengok kod-kod kalau ada yang menunggu dalam ayak tu. Jadi itulah, jadi kita pasang umpan tu. Macam biasa, yang mana baru singgah channel aku, like, share, subscribe, tekan butang lonceng kat bawah yang mana nak dapatkan segala produk yang aku pakai. Link ada di ruangan description kat bawah. Dan juga sekali lagi aku akan tunjuk cara lah macam mana aku set up aku punya pelampung loban. Dan juga kalau hampa masih was-was tak tahu macam mana nak membeli barang setup yang aku guna pakai, hampa boleh tengok segala saiz mata kai apa semua di ruangan description kat bawah. Jom kita pergi mengai dan hopefully hari ni kita gasak. Okay, macam mana aku set up pelampung loban. First kali hampa masukkan stopper. Okay, hampa nampak stopper atas kali ni. Yang ni untuk ejah kedalaman pelampung lah. Ni aku nak ejah kedalaman pelampung dulu. Pulau naik atas. Okay, ni stopper. Lepas tu kita ada pelampung loban. Hampa beli pelampung yang macam ni. Dia tirui ya, tirui. Dia bulat panjang lah, panjang. Lepas tu bubuh ladung. Ladung pun tak silap aku saiz 2 ataupun 3 lah. Kalau tak silap aku lah ladung bulat. Tak kisahlah hampa pakai ladung apa, janji ladung hidup. Lepas tu stopper. Okay, stopper, lepas tu mata kai. Okay, macam ni lah cara aku set up pelampung loban. Okay, kita try tengok peluang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita dia lah ni, ayak tekan surut aku tak mengharap sangat. Melainkan kalau ayak tekan naik. Ayak tekan naik tak apa. Ayak tekan surut ni aku tak berapa harap lah kalau loban ni. Tapi kosong rapat-rapat batu ni ada ni. Cuma sesi kecil kosong ni. Tapi kena main rapat batu ni. Kawasan lapang ni tak apa ada ni. Kawasan lapang je ni yang jadi lorong ni kosong tak ada lagi ni. Kita main, kita cari lah, kita cari kawasan batu mana kita nak duduk. Kita cuba try cari ni. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. We'll go. Cantik masuk lah. Masuk lah. Saya tak besar pun tapi okey lah. Alhamdulillah. Lihat, tak besar. Tak besar. Kena pelampung oren hitam tu boleh habuan. Alhamdulillah, loban pertama. Oh, lucu. Halus kan, halus. Halus, mulus dan tulus. Oi, la ilaha illallah, makan. Aku duk balik apa?
Alah ketang kau. Anak ayam tak lekat lagi potong tenggelam terus ni. Ketang ni kosong ni. Ayam cereneh ni dia ni. Oh, ketang ni kata dah. Ayam cereneh ni dia. Oh. Dia duk main ni. Ketang lagi geng. Oh. Oh, dia lagi. Ah, mampus. Loban lah. Loban. Alhamdulillah. Beliau ada lah. Beliau ada lah. Badan rosak habis ni. Gaduh ke kena gigit ke apa? Rosak habis badan tu. Ketang eh. Aku tengok duk ubah spot. Dia dah makan apa ni, ambil tak payah. Ketang lagi. Lembut batang ni, pasang. Ketang lagi. Dia lagi. Nak kotor yang selesai ni. Ya kalau masuk tu saja geng. Malah nak mengai luar sat gear pula, sembung pula. Oh, dia lagi. Tok kena. Ada lambuk dia ni. Oh, bisa. Cara tu. Lambuk dia duduk ni. Memang tak boleh. Orang kata apa, tak boleh mengai, lubang memang tak ada. Dia masuk, lubang memang hilang. Wih, pari. Tak pari terkejut aku. Pari weh. Pari terkejut aku. Natang. Aduh, aku nak cekok tak dekat. Tak besar lah. Dia kurang dalam 2 kilo, 3 kilo lah. Pari mak. Nasib baik aku nampak abang tidak dia kalau aku pergi depan ni. Pijak dah. Tak tahu pun nampak ke tak dalam kamera. Tapi memang pari. Hai, banyak kali ni aku dah nampak pari kat Pulau Aman ni. Tunggu sikit hari.
Kalau mau tahu video aku yang sebelum ni, ada lama dah lah, lebih kurang kat setahun lebih dah kot. Aku ada nampak pari, tapi yang tu lagi besar dah yang aku nampak dah saat. Ya Allah, pari! Mak, pari! Ni, beranak depan ni ya? Ha? Besar! Tapi yang sebelum ni punya aku sempat untuk sembak dia. Dia pari besar weh. Aku dah cakap dah tengok. Agak lekat lah. Cantik lekat. Lekat. Yang tu memang besar weh. Mata kail aku patah geng. Tu mata kail aku patah. Ni pasal aku pakai pelampung. Aku nampak dia aku baru celuk rok sikit lah. Sat lah. Lari tu weh. Tapi yang sebelum ni memang besar lah. Yang tu memang besar. Confirm. Sebab hang boleh nampak real punya hang pun boleh nampak live tu weh. Yang ni aku tak tahu kalau aku tunduk macam ni tak sat mungkin boleh nampak kot. Tapi waktu aku lembih casting dekat Pulau Aman ni memang banyak dah pari duk. Orang tak apa lalu kat depan-depan kaki ni lah. Banyak weh. Mungkin dia cari makanan kot, macam ketam ke apa kan. Oh, ketang lagi hari. Oh. Ya, sejauh ni. Aduh. Hari ni hari kita. Ayam tu ni bang. Dia mendominasi. Dia mau ayam keledok. Tu rancak ah. Ni kira ayam tak ada keledok, ayam kenih. Memang dia banyak ah, kita memang belembok ah. Sebab loban duk main atas kan ah. Tak mau masuk dalam batu. Jom kita tengok tepi pantai. Kita pergi tengok kawasan Pasiak pula. Balik ni ketang duk mendominasi ni. Payah betul. Ketang saja. Kita cari kawasan ada batu-batu sikit kat pantai. Wih. Oh. Rosmanu. Aku nak kata lah kalau kawasan pantai ni memang dia. Kalau kawasan batu ketang. Pantai dia pula Rosmanu Sajan. Siapa aku panggil dia Rosmanu? Pasal line-line dia ni, line-line badan dia ni macam rambut Rosmanu lah. Rumah belakang luar macam tak ada harapan ni. Dengan ombak sedemikian, ayak pun tak boleh elok. Jadi sadaqallahul azim. Kita kemas barang lu sikit-sikit.